Soalan seterusnya. Water is usually used as a cooling agent. This is because? Because water has high density. Salah. Habis tu apa jawapan dia? Sekejap. Tengah cari. Tadi kata salah. Dia ada. Takkan hilang pula. Sekejap. Oh, dekat sini rupanya poster Spiderman saya. Belajar bersama kawan ni memang seronok dan banyak manfaatnya. Lebih-lebih lagi apabila kita belajar menggunakan teknik soal jawab. Tapi, apakah alat-alat yang boleh membantu kita untuk lebih cemerlang? Kita bercakap tentang alat-alat yang boleh membantu kita untuk belajar dengan kawan-kawan. Kad flash dan kamus mini. Tak pernah dengar? Tak apa. Satu-satu Belajar secara soal jawab ni memang cara yang terbaik dan berkesan untuk kita mengingati semula fakta-fakta yang penting. Tapi kad flash tu apa? Kad flash ni adalah kad-kad yang direka khas untuk membantu kita mengulang kaji. Dekat depan ni kita tuliskan soalan dan dekat belakang pula kita tuliskan jawapan. Wow, mengagumkan. Kecil, boleh dibawa ke mana-mana. Menarik, merangsangkan otak kita. Informatif, soalan dan jawapan sekali. Tapi kena buat sendiri ke? Kalau semua ada kat kedai, senangnya hidup. Memang kena buat sendirilah. Tapi kalau kita buat sendiri, bolehlah kita fokus pada subjek-subjek yang kita lemah. Berbalik kepada soalan tadi Water is usually used as a cooling agent. This is because of its high specific heat capacity. Betul! 10 markah untuk anda. Ini pula contoh kamus mini. Penguasaan kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah penting tau. Kamus mini juga boleh digunakan untuk mempelajari makna istilah-istilah sains dan matematik. Jadi, rajinlah sikit untuk menyediakan alat-alat seperti kad flash ataupun kamus mini untuk membantu anda belajar. Namakan semua anggota kumpulan 2NE1. Alah, K-pop. Pak Jisoo, Miramen, Kim Jong-il. Gunakanlah kad-kad ini dan manfaatkannya sebaik mungkin. Dan jawapannya, CL, darah, Binzi dan bom. Betul! Jadilah pelajar yang cemerlang. Peace out, y'all.